Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak cerita tentang apa yang aku nampak dengan Perlis. Ah, Perlis ni satu negeri yang agak menarik pada aku lah. Perlis ni negeri kecil. Kalau ikut apa lelucon dalam internet, dia kata Perlis ni ada 8 orang aja rakyat dia. Aku tak tahu ketawa benda-benda tu. Okeylah, keperluan untuk Perlis. Okey, kita faham Perlis tidak ada banyak galian, tak ada banyak apa sumber alam, melainkan dia orang lebih kepada pertanian, lebih kepada perikanan, lebih kepada sumber-sumber alam biasa itu dia. Dia tak ada galian dan sebagainya lah. Tak banyak lah, bukan tak ada, tak banyak. Jadi apa yang aku nampak berpotensi untuk di Perlis? Okey, sekarang ni dia orang ada kenaf. Okey. Dia orang ada dulu ada tebu dekat Cuping. Okey. Lagi apa dia ada? Apa yang dia ada? Okey, rakyat dia ada beberapa apa UiTM ada di sana. Lepas tu Unimap ada di sana. Okey. Lepas tu dia berhampiran dengan UUM, Universiti Utara Malaysia. Okey. Jadi keperluan kelebihan dia adalah dari segi human resource, tenaga kerja yang berkepakaran tinggi dan sebagainya ada di situ. Tak termasuklah lagi dengan yang lain-lain cerita dia, yang institusi TVET yang lain. Jadi apa yang aku nampak ialah Perlis ni perlu penyenaan satu sumber baru untuk dapat createkan negeri dia jadi satu negeri yang boleh berdaya saing dengan negeri-negeri lain dari segi ekonomi dia. Apa yang aku nak ceritakan adalah cara untuk meningkatkan negeri Perlis, meningkatkan satu apa ni kuasa apa ekonomi baru dekat negeri Perlis. Okey. Satu benda yang menarik tentang negeri Perlis adalah negeri dia boleh katakan agak landai lah. Adalah berbukit, yalah bukit, beberapa bukit. Tapi ia scattered. Tak ada dalam satu kelompok yang dekat lah. Cuma dia jauh scattered lah. Jadi aku nampak mostly dia kawasan dia lebih landai. Lepas tu kadar penerimaan cahaya matahari dia agak bagus lah dia, cerah. Cuaca cerah. Dia bermusim, ada time-time musim hujan dan sebagainya. Tapi 70% lah, 70% daripada keadaan dia adalah keadaan cuaca panas dan sebagainya. Jadi apa yang aku nampak dekat situ ialah Perlis patut memperbanyakkan apa ni solar farm. Tapi jangan saja solar farm. Bila solar farm, kadar penggunaan tanahnya merugikan kepada Perlis sendiri. Sebab apa? Kalau buat solar farm sajalah. Tapi tidak, sepatutnya Perlis buat satu solar farm yang tinggi. Itu dia, di mana di bawah dia boleh apa ni tanam sayur. Segala macam sayur. Cahaya matahari yang cukup banyak. Lepas tu ada sedikit perlindungan daripada solar tu, apa panel solar tu. Jadi adalah sedikit perlindungan daripada cuaca yang ekstrim dipanggil, kan. Jadi di situ dia pun dapat tanam semua jenis sayuran. Aku nampak macam dia orang boleh buat tanam cili, bawang, everything yang kita perlukan. Dengan tanah dia yang begitu luas, kita boleh buat secara sama ada secara hidroponik atau aeroponik ataupun tanaman biasa atas tanah. Dan juga pada masa yang sama, Perlis dengan apa ni ada shelter daripada solar panel tu. Di bahagian bawah dia ternak ayam. Ayam bebas, ayam kampung ni cara. Ataupun sama ada bela kambing. Banyak-banyak dalam satu kawasan compound dia tu. Jadi dapat sistem tu guna sama dipanggil, guna tenaga yang sama. Maknanya solar panel dia boleh generate elektrik. Pada masa yang sama boleh ternak ayam atau kambing. Tapi kalau dia buat boleh pada tempat yang sama, dia boleh tanam sayur dan juga kemudian dia boleh ayam untuk ayam telur ke sebagainya. Dia dapat menyelesaikan banyak masalah, dapat income untuk generate elektrik dari segi makanan dan juga sayur-sayuran. Okey, bila bercerita balik di situ mesti akan fikir
Perlis sekarang menghadapi masalah air. Okay, the problem is air dekat Perlis adalah aku tak nampak cukup banyak apa ni tangki berpusat, sistem tangki berpusat. Sepatutnya setiap satu kawasan apa perumahan atau penempatan sebagainya mesti ada at least satu atau dua sistem tangki berpusat. Tangki dekat rumah lain je tangki berpusat. Maknanya satu tangki berpusat tu untuk 1,000 rumah contoh dia. Untuk kawasan cover untuk 1,000 rumah. Jadi bila macam tu barulah okey. Aku faham sistem pipe lama sebagainya itu faham. Terpaksa buatkan satu perubahan untuk gantikan atau repair mana-mana yang perlu kan cerita dia. Okey. Lagi satu, bila tanah yang luas, aku nampak apa yang Perlis patut buat ialah tengah tanah yang luas ni, dia ada satu kawasan industri, kawasan taman industri Cuping dipanggil. Besar, memang luas aku tengok. Tapi tak banyak bangunan. Sebab apa? Infrastruktur kurang. Jalan pun tak lengkap lagi sebagainya. Lampu jalan pun tak ada cerita dia. Sistem kawalan keselamatan pun kurang cerita dia kat situ. Jadi macam mana? Ada dua jenis pelabur. Satu pelabur yang dia sanggup untuk membuat bangunan dia sendiri, kos dia sebagainya. Tapi dia kena dapat satu ganjaran, satu apa ni, imbuhan daripada kerajaan sebagainya. Satu lagi pelabur ialah orang yang sanggup pelabur tapi bangunan tidak ada. Dia pun tak bangunan tu dah ready made. Maknanya lot-lot kilang-kilang yang saiz kecil, SME, small and medium enterprise, dibangunkan ke kawasan tu. Jadi dia bolehlah sewa dengan kerajaan negeri dan bayar bulan-bulan untuk beroperasi itu. Jadi secara automatik dia memberi satu ruang pekerjaan kepada rakyat-rakyat negeri Perlis. Itu aku nampak. Perlu buat macam tu. Jadi apa lagi aku nampak ialah Perlis ni patut bekerjasama dengan pembekal-pembekal prasarana internet dekat Malaysia yang utama sebagainya, macam Time ke apa sebagainya, untuk jadikan Perlis ni jadi satu tempat untuk data center. Data center, bangunkan data center yang besar-besar je dia, kan. Jadikan di negeri ni Perlis ni kalau negeri Perlis ni di cover keseluruhan dengan 5G teknologi dan sebagainya, dengan internet yang laju di setiap kawasan, kita boleh jadikan negeri Perlis sebagai negeri yang berasaskan K ekonomi, knowledge ekonomi. Jadi peluang dia untuk berjaya dapatkan pendapatan dari segi cukai, hasil apa, sama ada cukai korporat atau cukai individu dan sebagainya, boleh dapat. Jadi satu benda yang untuk memajukan negeri Perlis. Tapi aku rasa mungkin ini bukan masalah politik dan sebagainya, bukan sekarang ni cerita dia, bukan sekarang ni bila kerajaan yang sekarang ni katanya tu, tak juga, daripada lama dah. Dia orang tidak, masa kerajaan BN lagi, dia orang tidak terbuka mindset dia orang untuk meneroka bidang-bidang baru. Perlis, iaitu Kuala Perlis tu kan, dia orang patut perpanjangkan lagi jeti dia, pelabuhan dia, dan integrate dia jadi pelabuhan international. Tapi yalah, itu berkaitan dengan kerajaan pusat dan sebagainya. Tapi dia orang kena usaha buat something sebab Perlis tu dekat dengan Langkawi, dekat dengan banyak fasiliti. Kapal boleh lalu singgah turunkan barang dan sebagainya. There's just something yang boleh menarikkan. Tapi aku lebih kepada solar panel tadi, pertanian yang secara teknologi dia, IoT sebagainya, dan juga kepada data center ni. Bayangkan kalau the whole negeri Perlis tu dijadikan satu massive data center for K-knowledge dan sebagainya. Macam Cyberjaya kan, multimedia super corridor yang baru je tadi, yang kita boleh bawa semua orang melabur dan bangunkan facilities kat sana, so internet pun laju, so peluang pekerjaan, orang akan datang bekerja, duduk sana menetap dan sebagainya, dia kerja dan naikkan pendapatan dari segi orang beli belah dan sebagainya. Itu jadi pendapatan dalaman. Sekarang ni mereka lebih kepada pelancongan, orang pergi beli barang daripada siang dan sebagainya, berapalah sangat gitu. Tapi kalau mereka createkan something berdasarkan teknologi dan sebagainya, aku rasa Perlis boleh pergi jauh. Dia sebenarnya lebih kepada how do pengurusan dari segi politik dan dari segi teknologi sekarang yang ada di negeri Perlis nak berubah. Kalau dia orang tak nak berubah, tak nak something, tak nak generate apa, dia memang ketinggalan jauh lah.
The way of Perlis contohnya kan, dengan cahaya yang bagus, dia orang boleh tanam kenaf, dia orang boleh tanam nenas, dia orang boleh tanam gula, apa ni, gula tanam, apa ni, tebu dan sebagainya. Tapi lah, cost of operation dia tu bagus. Tapi aku lebih nampak kepada kita, industri ruminan bermasalah. Sebab kita terpaksa import kambing, lembu dari negara luar. Daging-daging situ dia, daripada negara luar, daripada India, daripada Australia dan sebagainya. Kalau kita boleh adakan satu ladang apa ni, lembu wagyu ke contoh dia, atau kambing yang berkualiti tinggi cerita dia, di Perlis, aku rasa mungkin Perlis boleh jauh lebih terkehadapan dalam industri ruminan dan makanan. Jadi cerita dia, uh, contoh, kalau nak katakan air atau juga tasik timah tasu tu besar cerita dia. Jadi how do? Kalau dia orang boleh gunakan solar tadi, boleh buat apa RO, tarik air laut, sedut air laut, proses air laut, sulingkan dia dan supply kepada awam. Pun menarik juga cerita dia. Kan? So, the problem dekat Perlis ialah dia orang tak banyak sungai yang betul-betul high speed. Dipanggil, kalau kita boleh generate elektrik yang lebih bagus lah daripada sungai hydro. Tapi dia ada kelebihan dekat solar. Tak? Cahaya matahari yang kuat tinggi juga dia boleh dapat. Suhu yang tinggi. Jadi apa yang aku nampak ialah Perlis boleh maju, tapi dia orang kena berubah. Pengurusan pentadbiran dia orang kena berubah. Bukan setakat industri yang berkaitan dengan kahwin dua, kahwin tiga sebagainya tu kan. Tapi lebih kepada how do dia pun nak implement. Negeri kecil boleh dia orang boleh buat apa ni, kemudahan internet yang memang fast dalam negeri dia, memang lebih bagus lagi. Aku jamin dengan tanah yang ada, dengan kapasiti yang lengkap seperti dia, Perlis boleh menyaingi apa ni, Pulau Pinang. Betul. Kalau kau pergi ke Perlis, kau akan tengok banyaknya tanah yang tak underuse. Betul. Kata prasarana yang boleh dibangunkan. Kan aku nampak benda tu dia. Dia Perlis tak boleh berharap sangat dengan padi dan sebagainya. Itu one type of, bukan kata tak boleh, tapi one type of industri tak boleh, tak sustainable. Dia kena ada multiple type of apa ni, contoh kata dia. Di sawah-sawah padi ni sebenarnya kita ni sayang, sawah padi luas kata dia. Tapi kita tak implement sistem solar. Dia ada satu sistem solar tau, dipanggil, dia macam bila-bila dia macam dia boleh simpan, boleh tutup, buka dan sebagainya. Dia macam apa ni, bunga matahari tu. Dia akan buat buka, dia akan kembang sebagainya tu. Kalau kau tengok internet, kau boleh carilah berdasar benda tu. Kita boleh pasang beberapa dekat satu kawasan sawah padi. Dan dia boleh generatekan mungkin untuk penggunaan elektrik setempat, kata dia, ataupun untuk menjanakan produk-produk lain, kata dia. Tapi bergantunglah kepada how do dia orang implement. How do nak insentif kepada pelabur-pelabur. Contohnya tadi aku cakap kan, kerajaan negeri bangunkan kawasan industri. Dah ada dah kawasan industri dekat Cuping dan sebagainya, besar. Aku tengok sendiri. Tapi kalau dia bangunkan lot-lot kawasan kilang, apa ni, bangunkan bangunan saiz-saiz sederhana untuk kilang-kilang SME, mudah lebih ramai orang datang untuk tu cerita dia. Kau bayangkan contohlah aku kan, nak pergi ke Selangor, tapi harga mahal untuk sewa satu kilang SME. Pergi kat lain, tempat lain. Tapi kat Perlis aku dapat pada satu harga yang betul-betul reasonable. Lepas tu tenaga buruh yang reasonable lagi. Aku boleh cari buruh-buruh dengan kepakaran tinggi, dan juga nak kata low bayaran tak juga, tapi cost of process tu senang, mudah cerita dia. Aku boleh pergi kat Perlis. Lagi bagus cerita dia. Tapi itulah, sama ada kita nak tengok kerajaan Perlis ni boleh berubah dari segi daripada pembangunan ekonomi dia daripada sekarang ni ke cara lain. Macam aku cakap tadi lah, dia orang ada satu set of data center yang boleh bangunkan negeri Perlis. Tapi semua dia bergantung pada political will, pada semangat, dan juga duit tu satu isu lah cerita dia. Duit kerajaan negeri tu satu isu lah. Tapi kalau dia boleh sediakan dengan prasarana yang ini bagus cerita dia, I think tak ada masalah untuk pelabur-pelabur masuk cerita dia. Katalah dia bagi levy kan, untuk Perlis saja
Mana-mana pelabur yang nak masuk membuka kilang di kawasan industrian, contohlah kawasan industrian Cuping tu, dia bagi 5 tahun atau 10 tahun levy atas apa ni cukai korporat kan, untuk dekat dekat situ. Maksud dia tak perlu bayar apa-apa, dia cuma bangunkan tempat tu. Tapi dengan syarat, buat letak satu syarat di mana 90% pekerja mesti datang daripada orang tempatan, lokal, maksudnya orang Perlis ke something. Dia akan generate income daripada segi hiliran income, contohnya macam dari segi sara hidup, income daripada tu. Jadi dia akan secara automatik memajukan industri-industri tempatan. Dari segi kedai-kedai, dari segi pasar-pasar, contoh dia dari segi pembekalan. Secara automatik dia akan nak rancakkan ekonomi dekat tempat lain, segmen lain. Gitu dia. Tapi pastikan pelaburan masuk. Dengan syarat bagi, okay, fine. Untuk 10 tahun, tak payah. Bayar satu nilai premium yang asas, gitu dia. Yang lain boleh. Dan benefit dapat kat orang. Pelabur-pelabur tu. Confirm pelabur akan datang. Jangan pergi polis. Tapi hari ni aku cakap, aku bukanlah seorang pembuat dasar atau politician sebagainya. Tapi ini apa yang aku nampak sebagai seorang yang pernah melabur, pernah terlibat dengan industri dan sebagainya. Dan juga pernah memiliki 45 orang staff. Kan? Kata dia. Jadi aku tahu macam mana pelabur-pelabur berfikir. Kata dia. Tapi macam aku cakap lah, sama ada kerajaan negeri mahu nak berubah untuk lebih segitu atau tidak, itu pulang kat dia orang lah. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.